Transfer window dah buka koma. So sebagai fan Arsenal, Arsenal buat teman benar-benar penat. Bagi teman-teman cukup cemburulah pada kelab-kelab lain. Manidaknya Dema boleh signing player mudah benar. Arsenal ni pula kalau masuk bab transfer window ni dari zaman Wenger sampai ke zaman Arteta masih sama. Tumpah lembat buat kerja. Korang tengoklah kelab Manchester United yang berkedudukan 15 season lepas pun boleh buat kerja cepat. Kunha pun dah sampai ke sana. Arsenal pula tiap-tiap season kalau transfer window sama je episod dia. Duk dindong-dindong nak beli player, nak dapatkan harga murah katanya. Aduh, tumpah koma. Padahal kalau koma tengok keuntungan setiap season Arsenal ni agak bagus lah daripada kelab-kelab lain yang nombor 15 tu. Season ni main Champions League dapat lagi duit. Yang Manchester United tu tak main Champions League tapi beli macam main Champions League. Kalau ikutkan season ni memang kena beli striker. Season lepas Koma pandai-pandai tak nak beli striker, duduk nombor 2 lagi 3 musim berturut-turut. Untuk kali ni nama yang besar jugalah Gyökeres dengan Benjamin Sesko. Dua-dua ni nama yang hangat lah bagi Arsenal. Tapi yang tak berapa nak best tu, Gyökeres ni pun dikaitkan dengan kelab Manchester United. Rasanya teman tak dapat lah. Tapi tak apa, bagi teman bukan cai Gyökeres, teman cai Sesko. Teman lebih berminat nak tengok Sesko bermain untuk Arsenal. Dan faktor umur Gyökeres ni dah 27 tahun. Kalau beli dengan harga yang mahal, dapat main pun dalam 3-4 tahun lagi saja, merugikan jugalah untuk long term prospect. Tapi buat Sesko ni muda lagi, umur 21 ke 22, dan profilnya agak sesuai dengan Arteta punya squad, dan kita boleh pakailah lama kalau beli Sesko biarpun dengan harga yang mahal. Dalam sejarah transfer window Arsenal ni, nama besar tak berapa ramai lah nak compare dengan kelab-kelab lain macam Mesut Ozil, Alexis Sanchez, siapa lagi? Kalau nak ada pun nama besar, Podolski yang dah hujung-hujung peak tu pun boleh dikatakan itu je lah yang mampu. Macam season lepas kita buat loan Sterling kan. Sterling dia punya resume bagus, semua kelab besar dia main, cuma belum main dekat Manchester United je lagi. Sterling dah cukup, teman tak nak lagi ex-player Chelsea masuk lagi dalam skuad Arsenal. Biarpun baru ambil seorang keeper ex-Chelsea juga, iaitu Kepa. Kenapalah minat benar dengan Chelsea Macam biasa pada musim perpindahan ni, sebagai fans bola, terutama sekali fan Arsenal, akan refresh telefon tu banyak kali lah, nak tunggu here we go daripada Fabrizio Romano ataupun David Austin. Teman harap sangatlah untuk transfer window kali ni dicepatkan sikit lah pada player-player yang utama untuk dibawa masuk. Manidaknya kena sailang lagi macam kes Mudrik tu. Panas hati tu Koma. Dengan Chelsea pula tu. Teman duk sebut Chelsea, MU, Chelsea, MU. Ini memang rival panas bagi teman lah. Korang pula macam mana? Apa transfer window yang paling menyakitkan hati pada korang? Korang meluahkan dekat komen. Apa-apa pun, rival jangan koyak.